Assalamualaikum. Sekarang saya berada di depan Institut Koperasi Malaysia, PJ ya. Petaling Jaya, Jalan Templer. Daripada Setiawangsa, daripada Petronas Setiawangsa ini rasa agak muskil lah ni dengan Grab. InDrive tadi on tapi tak ada yang dekat. Tapi passenger yang baru saya bawa tadi daripada depan Padang Setiawangsa Setiawangsa ke sini Institut Koperasi 23 km. Grab kata 23.4 km. Okey, saya catat lebih kurang lah. Betul lah tu. Tapi tol 2 kali sebenarnya. Tapi Grab kira sekali je. Aduh, tengok betul ni. Ni bukti dia. Saya bayar, saya ikut highway. Gila lah, takkanlah kita nak ngelak tol pula kan. Memanglah kalau takkanlah nak daripada Setiawangsa 2 tol tu. Tol SPE sekali di Setiawangsa dah RM3.5. Tol Chan Soleh RM3.5. Tapi dia hanya bayar saya tambang pun RM19 je. Bawah RM1 sekilo. Saya punya hasil. Aduh, dia cuma bayar sekali saja. Mana lagi RM3.5? Aku kena scam mana ni? Ini Zam ni, Grab ni. Tapi itulah. Tadi dia pakai Grab dengan InDrive, tapi InDrive ada 5 orang view, tapi tak ada seorang pun nak ambil. Harga dia RM22. Jadi mungkin sebab tol kot. Mungkin kalau dia takkan RM22 sebab ke sekarang ni Grab saya punya RM19. Tapi saya dah keluar tol 2 kali, dia bayar 1 kali je saja. Passenger fare ialah RM28.5. Tol 1 kali saja dikira. Jadi saya sudah rugilah. Saya kena scam lah RM3.5 Grab. Tadi dia pakai InDrive, mungkin dia tak nak up tu daripada RM22 tu. Kalau RM22 tu InDrive tak kira tol. Kita kena kira sendiri. Sebab tu lah kita up kan. Jadi bila yang tak ada yang respon, tak ada yang, tak tahulah up ke dia driver yang view tu tawar harga sekitar RM28 ke atau tidak. Tapi dia cakap Grab ni terus saya respon. Kebetulan lah kan. Sebab masa tu InDrive tak ada yang dekat. Mula saya tengok, saya tak perasan pun kat mana sebenarnya, PJ ke apa. Saya tengok sekali imbas tengok ni macam dekat je. Dapat RM19. Dekat. Rupa-rupanya jauh. Rupa-rupanya sampai ke PJ kita. Lepas tu kena lalu highway. Tak larat lah nak lalu jalan tanpa tol ni. Jadi itulah, dia pun tak apalah, kita bantu orang tu lah. Dia pun nak pergi interview, nak pergi temu ramah, mohon kerja baru di sini, Koperasi Polis. So itulah, walaupun dapat sikit, walaupun muskil lah pasal tol ni kan. Kenapa pula dia cuma bayar RM3.5 je. Mana lagi satu tol? Kenapa dia tak kira kan? Kenapa Grab dia tak kira? Ni kan jadi isu lah pula. Tengok tu, tambang dia RM28.5. Kita punya hasil tadi berapa? Kita punya RM18.80. Pick up fare RM70. Alah, dekat lah tadi. Cuma tadilah saya cakap betul lah. Kalau saya nampak ke destinasi dia, tadi saya zoom in tengok, ini kat mana ni, macam dekat je. Ingat ke area situ juga, Setiawangsa. Rupa-rupanya PJ. Kalau saya tahu apa-apa memang saya tak ambil. Tapi tak apalah, nak jadi ditakdirkan. Tak apalah, saya membantu orang kan. Kita membantu passenger ada keperluan pergi mohon kerja. Didoakan berjaya, insyaAllah. Lepas ni tak tahu nak buat apa. Area PJ ni saya okey juga, taklah tu sangat.
Saya pernah duduk di kampung Sunway tu kan, kat belakang Mercedes. Daerah Subanjaya pun saya familiar. Mungkin lah ada apa benda Shah Alam pun lah. Mungkin lah, tak tahu nak pergi mana lepas ni. Ini InDrive. Daerah sini Mesim. Tengok okey ke tak okey Mesim. RM16 ada. Carilah nak mana nak balik. Ni nak balik Bukit Bintang. Okey ke ni? Ini Mesim. Mesim tak ada. Jauh tu. Mesim kurang sangat lah. Itulah InDrive. Paling dekat setakat ni. Okey. So Grab ni macam mana nak claim balik RM3.5 tu. Aduh. Kalau selalu jadi macam tu kan, takkanlah kita nak elak satu tol tu, memang tak boleh nak elak. Kena lalu juga 2 tol. Okey, Assalamualaikum.